Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita lagi dalam channel Cikgu Azwa. So, untuk episod seterusnya, Cikgu akan pergi kepada topik nisbah dan kadaran iaitu matematik tahun 5. So, kali ini kita akan belajar untuk memusingkan roda. So, permainan pusingan roda lah kita hari ini. Okey, sebelum tu kita perlu tahu apa itu standard kandungan dan standard pembelajaran. So, untuk standard kandungan kita akan mempelajari nisbah dan kadaran. Manakala standard pembelajaran, murid dapat mewakilkan nisbah dua kuantiti dalam bentuk termudah dan murid dapat menentukan kuantiti yang berkadaran dengan berdasarkan nisbah yang diberi. Okey, jom kita putarkan roda. Okey, sebelum tu kita perlu tahu dulu rule of the game ya. Selepas kita klik kita putarkan roda tu, so kita akan klik stop dan kita perlu jawab soalan. Alright, jom kita pusingkan roda ni untuk kita lihat contoh soalan berkaitan dengan nisbah. Okey, so kita stop. So kita akan dapat nombor 3. Okay, so apa soalan untuk nombor 3? Berapakah nisbah apple kepada oren? So untuk menjawab topik ni, murid-murid perlu kenal pasti dahulu. Okey, untuk konsep nisbah, apa yang murid perlu lakukan ialah simbol. Simbol iaitu titik 2. Ya, untuk simbol nisbah ialah titik 2. Titik 2 bertindak kat sini dan kita perlu letak nombor yang sebelum dan selepas. Untuk menentukan nombor sebelum dan selepas ni, kita lihat kepada arahan di sini. Berapakah nisbah apple kepada oren? So, dia sebut apple dulu. So, apple dulu, baru oren. Jadi, murid perlu kira ada berapa oren di sini. 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. So, kita ada 6 oren. 6 apple dan oren kita ada 1, 2, 3, 4. So, kita ada 4 oren. So, kalau murid lihat sini, 6 nisbah 4. So, 6 nisbah 4 ini murid-murid perlu kecilkan lagi dia punya nombor yang diberi tu kepada nisbah termudah. So, kita lihat dalam CV2. Iaitu kita dapat 2. Manakala 6 dalam CV2 dapat 3. So, jawapan murid adalah 3 nisbah 2. So, itu jawapan dia. Kita dapat 6 nisbah 4. Dan kita kecilkan ataupun tukarkan kepada nombor pecahan termudah menggunakan CV2. So, kita akan dapat 2. Yang menggunakan CV2 dapat 3. So, kita dapat 3 nisbah 2 nisbah apple kepada oren. Baik, untuk soalan seterusnya, jom kita putarkan roda. Kita lihat nombor mana yang kena. Alright, so kita akan pergi kepada soalan yang ke-5. Berapakah nisbah katak kepada semua haiwan? Semua murid perlu tahu dulu. Tukar color dulu. Murid-murid perlu tahu untuk nisbah kita ada 2. Okey. Kemudian kita lihat dulu nombor yang sebelum dan selepas bergantung kepada soalan. Nisbah katak kepada semua haiwan. So, sini ialah katak. Sini katak. Dan selepas titik ialah semua haiwan. So, kita kira katak ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. 7. Manakala semua haiwan. So, kita kena kira semua lah. Katak campur dengan ular. 7, 8, 9. So, jawapan kita 7 nisbah 9. Okay, betul. Seterusnya, kita buat putaran roda lagi. Kita lihat nombor mana, soalan mana menjadi pilihan kita. So, kita stop. So, kita pergi kepada soalan yang ke-7. Berapakah nisbah semut kepada lebah? Macam biasa, kita letak dulu titik 2 bertindas situ. Okey. Dia sebut kat sini soalan nisbah semut. So, kita kena kira dulu ada berapa semut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Semut ada 12 kepada lebah. So, lebah dia berapa?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. So kita akan dapat 12 nisbah 8. Tapi sebelum tu belum selesai lagi, murid-murid perlu tukarkan nombor ini kepada nisbah yang termudah. Kita 8 ada dalam sifir 4. Jadi 4 darab 2, 8. 4 darab 3, 12. So murid dapat 3 nisbah 2. So kita lihat jawapan dia. Ya, betul. Iaitu jawapan dia 3 nisbah 2. Baik, soalan seterusnya. Kita buat putaran lagi. Soalan mana yang terkena? Nombor soalan mana? Okey, soalan yang ke-6. Kita lihat di sini nisbah bilangan baju kepada bilangan seluar. So dia kata baju dulu. Nisbah bilangan baju kepada seluar. So baju kita nisbah 2, nisbah 5. Terdapat 30 helai baju. So baju ni ada 30. Seluar yang kita tak tahu. So kiranya keluar soalan macam ni, apa yang murid lakukan ialah 30 ni kita bahagikan dengan 2 untuk kita dapatkan nilai satu kuantiti dulu. Kemudian kita darabkan dengan 5. So kita boleh kecilkan dia. So 15 darab 15 kita akan dapat 75. Jadi bilangan seluar adalah 75 helai. Okey, soalan seterusnya. Kita buat putaran sekali lagi. Berhenti. Dan kita pergi kepada soalan yang ke-8. Baik, soalan ke-8. Nisbah jisim tembikai kepada jisim nenas ialah 4 nisbah 1. Nenas. Ini tembikai. Ini nenas. Jisim tembikai ialah 4 kilogram. 4 kilogram. So, berapa jisim nenas? Oh, sangat mudah. Kalau dah tembikai 4 kilogram, nenas 1 kilogram. Sebab nilai kadaran dia ialah 4 nisbah 1. Soalan seterusnya. Kita buat putaran lagi. Dia berhenti. Okey, so dia berhenti kepada soalan yang kedua. Kita lihat soalan kedua. Dalam sebuah kelas terdapat nisbah murid lelaki kepada murid perempuan dengan nisbah 2 nisbah 3. Murid lelaki kepada murid perempuan. Bilangan murid lelaki ialah 10. Manakala murid perempuan yang kita perlu cari. Step yang pertama, murid perlu cari nilai suatu kuantiti. Jadi 10 bagikan dengan 2. Kemudian kita darabkan dengan 3. Kecilkan. So, murid akan dapat 15. Jadi murid perempuan ialah seramai 15 orang. Seterusnya. Kita buat putaran lagi. Masih ada lagi soalan ni. Masih ada lagi soalan. Okey, berhenti pada titik ataupun nombor yang keempat. Kita lihat soalan seterusnya. Nisbah dua Ahmad dan Ali ialah 5 nisbah 7. Ahmad kepada Ali. Jika Ahmad ada RM25, so Ahmad ni ada RM25, yang murid perlu cari ialah wang ataupun duit untuk Ali. So apa yang murid perlu lakukan? Kita perlu cari nilai satu kuantiti. Jadi RM5, RM25 ni kita bahagikan dulu dengan 5. Kemudian kita darabkan dengan 7. So kita kecilkan dia. So murid-murid akan dapat 5 darab 7 kita akan dapat RM35. So duit bagi Ali ialah RM35. So kita lihat ada lagi tak soalan? Oh, ada lagi soalan. So kita perlu buat putaran sekali lagi. Alright, berhenti pada nombor 1. Oh, dah habis. Okey, itu saja daripada cikgu. Kita jumpa lagi pada pembelajaran akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.